Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okey, saya sudah buat video tadi untuk episod 26 bahagia yang tertangguh malam tadi. Tapi saya sangat tertarik dengan ini. Kenapa? Sebab saya rasa macam Kifara dia lambat sangat. Dan nak last baru nampak lagi batang hidung dia. Saya nak sangat tahu. Dari hari tu lagi saya kata, mana dia ni? So episod 25 dia muncul, episod 26 pun dia muncul. Episod 25 dia muncul tu mengugut si Alia tau. Kata kau kena cari supply baru lah, bla bla bla, sekian untuk projek dia. Dan si Naila kata, si Alia kata, kita dah ada supply baru lama, kenapa nak cari baru? Kata itu banyak sangat protokol dia, banyak sangat songek dia, lambat lah apa benda. So dia nak cari yang baru. Si Alia pun bersetuju. Konon. Lepas tu episod malam dia muncul lagi tak guna ni. So sangat si Hana balik kepada kejadian lama dia. Biar kebahagiaan dia muncul, biar kebahagiaan dia tu kehidupan dia tu kembali normal seperti dahulu, di mana dia adalah seorang perempuan yang berkerjaya. Sebab itulah si Sakwan selalu minta duit, Kak Ju minta duit, handbag dicuri lah apa segala macam. So episod 26 dia muncul lagi. Hampir terkantoi depan bos ya. Tapi dia macam biasalah, dia pandai mengelak. Bila si Alia datang, lepas tu dia konon ada supply baru lah konon yang si Alia nak bagi kepada bos. Tapi ternyata si Alia tak ada supply baru pun. Yang dia file-file tu adalah supply lama. So dia marah lah. Awak nak cuba menjatuhkan saya ya? Hey! Kau yang jahanam ya. Kau sebenarnya bekerja tu biasa-biasa je. Tapi acak-acak atasan lah. Ini atasan. Awak kena hormat atasan ya. Hormat atasan. Selama ni selalu curi idea si Hana tau. Dia ni tak guna ni. Selalu curi idea si Hana. Dan bila si Hana ni macam dipuji-puji dengan bos, mulalah iri hati, dengki segala macam. Sebab itulah dia berusaha untuk menjatuhkan si Hana. Lebih tepatnya lagi dia nak si Hana ni keluar daripada office tu. So episod semalam dia ada lagi. Kau tunggu episod 7. Saya dah nampak next episod dia kena tangkap, kena seret keluar daripada office. Dan si Hana duduk dengan senyuman di kursi. Oh, I like it. Si Hana akan kembali kepada jawatan dia mungkin, ataupun mungkin lebih lagi. Padahal Kifara muncul juga untuk kau. Aku dah tunggu lama ni. Aku ingatkan pengarah lupa kau. Rupanya pengarah tak lupa kau. Pengarah tak lupa kau. Kau ada. Dia aku cakap, mana ni satu orang ni? Si Kak Ju, si Saleh, si Sakwan, peguam. Siapa lagi? Yang orang-orang jahat tu dah kena. Tapi yang satu ni mana ni? Saya cakap, mana ni? Takkan pengarah lupa. Oh, rupanya pengarah tak lupa ya. Ditunggu akhir-akhir baru dibagi Kifara dia ni. Padahal dia muka dia. Puas hati aku. Akhirnya semua yang jahat-jahat tu dapat Kifara. Si Alia tu nak kata jahat pun tak. Cuma dia terdesak. So, dia pun dah kembali ke pangkal jalan. Ya. Si Mak Datin ni saya rasa dia dah mula insaf juga. Dia dah mula sedar yang si Hana ni baik. Cuma dia masih ego. Dia masih cakap perempuan itu dia tak cakap nama si Hana. Tapi dalam masa yang sama dia dah sedih melihat video si Hana menjaga si Adri. So secara tidak langsung dia cuba menafikan sesuatu yang hati dia sendiri dah cakap dia ni baik. Tapi perotak dia cakap dia tak baik. Tapi akhirnya dia akan sedar juga. So sedikit sebanyak saya cakap pada muka semua semua dah kena. Ya. So terima kasih kerana klik video kecil. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.